abang. Solat tarawih pun dia boleh imamkan. Seronoknya ada abang. Solat tarawih pun dia boleh imamkan. Betul-betul. Aku ada abang. Betul-betul. Aku ada abang. Alah, 5 minit awal je. Alah, 5 minit awal je. Abang juga kan? Abang juga kan? Susu wangi jadi Ipin. Susu wangi jadi Ipin. Lagi betul ada kakak macam Kak Ros. Lagi betul ada kakak macam Kak Ros. Apa je kita nak makan, semua dia masakkan. Apa je kita nak makan, semua dia masakkan. Sebab akak rajin dan baik hati. Sebab akak rajin dan baik hati. Betul-betul. Ha, Betul-betul. malam ni dah 10 malam terakhir Ramadan. Malam ni dah 10 malam terakhir Ramadan. Nak raya. Boleh main bunga api. Boleh main bunga api. Apa main-main? Apa main-main? Kita kena perbanyakkan beribadah Kita kena perbanyakkan beribadah. dan berdoa agar dosa diampunkan. Dan berdoa agar dosa diampunkan. Ya, dan dalam malam ganjil pada 10 malam terakhir ni, Ya, dan dalam malam ganjil pada 10 malam terakhir ni, carilah malam Lailatul Qadar. carilah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar? Lailatul Qadar? Ya, malam yang lebih baik Ya, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. dari 1000 bulan. Dugaan puasa. Kurangkan main, banyakkan ibadah. Dugaan puasa. Kurangkan main, banyakkan ibadah. Dah bangun pun cucu opa. Dah bangun pun cucu opa. Ipin ada bawa ayam goreng. Betul lah. Ipin ada bawa ayam goreng. Betul lah. Nanti kita makan sahur sama-sama. Nanti kita makan sahur sama-sama. Sahur? Ya, hari ni dah mula puasa. Tak ingatlah tu. Sahur? Ya, hari ni dah mula puasa. Tak ingatlah tu. Mana Upin? Ada? Tidur. Pergi kejut dia. Ya. Mana Upin? Ada? Tidur. Pergi kejut dia. Ya. Kenyangnya. Ni 2-3 hari pun boleh tahan puasa. Kenyangnya. Ni 2-3 hari pun boleh tahan puasa. Betul. Boleh tahan main lagi. Iyalah tu. Nanti tak sempat setengah hari. Betul. Boleh tahan main lagi. Iyalah tu. Nanti tak sempat setengah hari. Akak, lapar. Haus juga. Akak, lapar. Haus juga. Mana ada? Tadi opah tengok masa Ipin nak makan, tak baca pun bismillah. Mana ada? Tadi opah tengok masa Ipin nak makan, tak baca pun bismillah. Tak baca doa makan. Dan bila kenyang, tak cakap pun alhamdulillah. Lupalah. Tak baca doa makan. Dan bila kenyang, tak cakap pun alhamdulillah. Lupalah. Maaf, Papa. Niat puasa dah baca. Nanti jangan cakap lupa.
Tak payah puasa. Niat puasa dah baca? Nanti jangan cakap lupa. Tak payah puasa. Aduh pula macam tu. Kita orang nak baca lah ni. Baca kuat-kuat, opah nak dengar. Aduh pula macam tu. Kita orang nak baca lah ni. Baca kuat-kuat, opah nak dengar. Nawaitu sauma hajin an ajaib. Nawaitu sauma hajin an ajaib. Fardi syahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Fardi syahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Habis saja kita orang berdoa. Lampu terus menyala dan air singkir mengalir deras. Makbulnya doa kita orang. Doa anak yatim. Kebetulan je tu. Ingat orang lain. Ingat orang lain. Puasa bukan hanya mengajar kita untuk tahan lapar dan dahaga. Puasa bukan hanya mengajar kita untuk tahan lapar dan dahaga. Ia juga mengajar kita melawan nafsu. Jadi, jangan tamak. Kau ni pun. Tunggulah orang semua balik dulu. Lepas tu baru boleh ambil lebih-lebih tu. Yelah. Suka betul kau makan dodol. Dodol ni sedap. Malam ni Pak Imam baca ayat panjang-panjang. Penat berdiri. Aku hampir terlelap. Patutnya kita bersyukur. Alhamdulillah dapat Pak Imam yang baca ayat panjang-panjang. Kita ni yang mendengar je dengan penuh khusyuk, senang-senang dapat pahala. Korang tak nak? Datu? Jangan nak merungut. Kita orang tak kenal Pak Imam yang baru ni. Siapa dia? Alah tu. Pak Imam. Pak Imam. Apa ni?